Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita siap berdua kancil restoration daripada kita orang customer daripada Kuala Lumpur hantar untuk kita review balik. Asal enjin ni carburetor, owner request enjin model L9 EFZ. Model ni ada Citronic dia punya gearbox auto dia. Model ni ada Citronic macam biasa, enjin bay, owner request purple SKS, post semua biru, ada SUV dan airflow filter. Okey, kereta ni memang ada power steering wiring semua original kita masuk, tak ada kasut-kasut. Timing belt, water pump, oil seal semua kita dah tukar baru. Okey, macam body part dia memang asal dia L2S. Jadi owner buat penambahan dengan kita lampu kaca. Ni lampu kaca. Lepas tu dia punya spotlight model ketam. Lepas tu ada leaf cross. Lepas tu body dia owner request warna putih S5. Body putih S5. Lepas tu disc brake depan belakang L5. Kita dah restore balik, dah cat warna gold dengan sport rim TC105N dengan tayar Toyo. Alright. Ni bahagian luar dia. Kita review belakang dulu. Tengok dengan spoiler. Ni spoiler cross ke J-mod dengan exhaust stainless steel. Ni semua exhaust semua kita buat lah. Owner memang request spoiler dia warna hitam. Spoiler dengan lip dia nak warna hitam. Okey, untuk interior dalam, seat L2S, papan pintu Moreno. Specialnya owner request dashboard dia Opti klasik. Steering L9 Citronic. Okey, lepas tu bumbung dalam dia atas ada ombak-ombak warna hitam. Pillar semua warna hitam. Okey. Yang seterusnya suspension owner pun request HWL adjustable full spec 24 step high low soft hard body shift. Full spec. Okey, jadi kereta ni dah cat sepenuhnya, dah running semua dah okey, dah cemerlang. Jadi sekarang insya-Allah hari ni owner akan ambil kereta. Okey, yang mana kalau korang berminat nak buat penukaran enjin, restoration body ke, body kit ke, tak kira kereta apa-apa daripada Myvi, Peugeot, Aviva, Myvi, Alza semua ada. Jangan lupa like, komen dengan share sekali. Assalamualaikum.